Bolehlah Tok T. Okay. Better sikit kot. Mana Ahmad? Nak Masdo ke nak Ahmad? Kita main quiz dulu. Nak Masdo ke nak Ahmad? Saja saya nak tengok anda. Anda kan suka kata dibagi pilihan. Saya nak dengar daripada anda lah. Nak Afwa. Alah, Afwa janganlah. Afwa belum lagi masa dia. Okay, Masdo. Nak apa? Nak Masdo ke nak Ahmad? Okay, sambil-sambil anda fikir nak siapa, nak Masdo ke nak Ahmad, Masdo, Ahmad, jom. Jangan pening-pening kepala. Sebab apa? Yang sebenarnya, okay, thank you. Saya baca komen. Okay, yang sebenarnya yang lebih penting adalah hari ini, saya nak bagi anda semua all fresh colour, 20% off. 20%. Rugilah kalau tak ambil sebab kita tengah buka untuk anda baju Tok T yang mana satu pening apa dia? Oh pening, tengok yang ini ke yang ini? Memang kita hari ni dia punya penampilan adalah 2 dalam 1. Okey, anda boleh buat pilihan lah. Saya ni sebenarnya pakai kemeja yang belakang ni ke baju yang kat depan ni. Okay. Alright, okay. Macam saya katakan tadi, kita ada all fresh colour 20% off. Untuk semua skincare pula, kita bagi 15% off. Dan ada cosmetic skincare, 15% off. Okay, voucher minimum anda belanja hari ni masa saya live RM80 dapat RM8 voucher ya. Dan juga cashback kita bagi 3% off. Bestnya hari ni. Okay. Alright. Kita dah buka beg kuning ke? Saya tengah masukkan produk-produk saya. Oh, ada yang dah membeli. Terima kasih banyak-banyak. Sedap dengan orang bersorak Ni Siti Nurhaliza betul ke? Rasa-rasa betul ke tidak? Cuba komen kat bawah ni ya. Ni Siti Nurhaliza betul ke Siti Nurhaliza tipu? Cuma masalahnya suara saya agak serak sikit. Tak tahu sebab apa. Saya rasa sebab Mak Salma pun tak pernah sihat. Yang lain pun macam ada batuk-batuk. So saya ada sedikit. Tak batuk lagi, tak apa, tapi dia serak je sikit. But insyaAllah nanti dia okey lah. Okay. Suka ya baju saya? 2 dalam 1. Ni kembar Mak Salma. Memanglah ini orang kata acuan Mak Salma. Takkan acuan orang lain pula kan? Okay. Depan saya ni anda tengok. Okay, perasan tak ada 2 ni. 2 barang yang ada di hadapan saya ni adalah produk yang saya rasa anda perlu ada untuk wanita yang nak bersiap cepat, yang nak orang kata yang lightweight punya foundation ataupun cushion foundation yang tak payah pening-pening kepala. Macam tu anda pergi office ke, anda pergi mana-mana ke bertugas dan anda yelah kalau kita orang Islam kita cuci muka untuk solat dan sebagainya. Tapi anda jenis yang tak naknya pakai banyak-banyak, nak pakai skincare, nak pakai apa-apa. Semuanya di dalam ini, segala-galanya. Sebab ini adalah cushion foundation plus essence. Essence tu adalah di dalamnya sudah pun ada sunscreen. Okay, ia juga ada moisturizer. Okay, dia ada blurry effect. Dia juga ada SPF 50, okay. 50 sama macam kita pakai yang SPF single macam ni. Ini 50. Tapi kalau anda pakai ini, di dalamnya dah pun ada SPF 50. Tengok walaupun dia punya keadaan di dalam dia nampak macam kek marble Kek marble. Sebab apa? Senang dan cepat. Betul Min Wong. Betul, saya setuju.
Memang ini menyelesaikan banyak masalah wanita-wanita yang nak cepat dalam nak bersiap. Tak perlu risau lagi nak pakai moisturizer ke, nak pakai serum ke, nak pakai SPF, sunscreen ke, tak apa. Semua dah di dalam ni dan dia sangat lightweight. Dia lightweight tapi dia full coverage juga. Janji anda pakai macam 2 layer. 2 layer anda boleh dapat finishing dia. Full coverage dan paling best, saya suka sangat pasal ni, dia akan nampak muka kita orang panggil apa? Glowy. Ya, ada glowy effect. Nampak muka kita, kulit kita sihat. Ya, tidak nampak kering. Okay, dia ada skincare benefit juga. Betul, ramai yang setuju. Hai Azlan, hai. Flawless tu memang dah tentu. Okay, dia blurry effect tu yang best sekali. Sebab apa? Kita nampak muka kita flawless. Kalau ada garis-garis atau ada pigmentation, dia akan menutupkan pigmentation anda, tapi anda pakai 2 layer lah. Macam saya cakap, kalau nak betul-betul full coverage, dia boleh pakai 2 cara, single layer ataupun pakai satu kali pakai, dia dapat yang sangat light, rasa macam pakai moisturizer saja. Nampak ni, aku shop dah kata dah pakai 5 bulan, best kulit jadi glowing. Mana dia punya ni, kita nak pin kan. Okay, sebab saya suka juga mana yang masuk dalam live saya, mana yang dah beli produk ni, dia akan tahu macam mana result yang dia dapat lepas pakai. Cushion Foundation Plus Essence. Okay, ini yang best. Terima kasih. Alright. Cushion Foundation. Bag nombor berapa tu? Salju tanya. Dah, kita dah pin dah. Tekan aja. Okay, siapa tengok ada voucher dekat dia punya ni, jangan lupa nak tekan. Sebab hari ni pun kita ada bagi voucher. Anda beli RM80 minimum spend anda dapat RM8 voucher dan juga dapat cashback 3% off. Okay, bibir saya tadi, saya solat tadi, memang dah buang saya punya lipstick apa semua. So, saya sambil-sambil tu nak pakai lah lip balm saya. Favorite saya, tak lain tak bukan Glazy. Okay, yang ini saya pakai warna SM. SM. Lupa dah. SM. Cuba teka. Kita ada pina colada, kita ada lupa dah ya. Pina colada, berry kiss. Ini okay. Kena tulis nama penuh ni. Kalau WS ni, watermelon. Allah. Watermelon apa? Okay, watermelon sugar. Betul, Syah. Okay, CS Pina colada. PS. Pina colada. CS ni apa? Cherry sorbet. Ya, betul, cherry sorbet Okay. Saya nak pakai watermelon. Okay, saya nak pakai watermelon. Tak hafal lirik. Dah lama tak live, jadi kita nak ingatkan kembali. Bau dia, warna dia. Okay, warna watermelon ni dia macam warna buah watermelon lah. So, dia lebih ke merah-merahan. So, ini saya pakai ya. Anda boleh tengok. Dia akan automatic effect. Automatic bibir anda akan nampak basah. Dia ada ialah glossy kan, lip balm. Memang terus bibir saya rasa basah dan juga lembap tapi tidak melekit. Okey, sangat selesa. Nampak? Kan terus cantik. Saya memang suka glazy saya ni. Saya akan pakai glazy saya dekat rumah. Ya, pakai hari-hari. Nak tidur pun boleh pakai. Sebab dia adalah lip balm. Lip balm yang ada warna. So, ini adalah warna watermelon. Okay, warna yang paling gelap adalah warna
cherry sorbet. Okay, cherry sorbet nampak macam, ya, dia merawat bibir juga sayang. Cherry sorbet ni dia lebih gelap lagi. Tapi bila pakai kat bibir cantik sebenarnya ya. Cantik. Okay, cantik dia kata. Nampak? Bibir saya berkilau. Okay, ini lip balm. Kalau nak yang nampak moist tapi transfer proof pun kita ada. Iaitu Glossify ni. Glossify ni orang cantik. Sungguh, tak bohong. Warna-warna dia semua cantik. Okay, jom kita pergi kepada offer kita All Fresh Colour. Inilah, mana nak tahu packaging yang mana yang All Fresh Colour, Fresh Colour ni, packaging yang hitam tulisan hot pink. Okay, ini adalah produk Fresh Colour. Termasuklah juga kita ada compact powder. Okay, compact powder. Bestnya saya suka kalau anda pakai combo ni, apa orang panggil, cushion foundation plus essence bersama dengan kita punya compact powder. Dia dua combo yang melengkapkan penampilan anda sekiranya macam ni. Kalau anda suka kulit anda nampak lebih glow, anda boleh pakai cushion foundation ni, essence, bersama dengan kita punya Timeless Collection. Sebab dua-dua efek akan bagi efek yang nampak dewy efek kat muka anda. Dah lah, yang ini nampak glow, yang ini nampak luminous. Okay, so dia akan nampak lebih bercahaya. Rock. Okay, tapi kalau anda nak matte finishing ataupun saya sukalah juga pakai ni sebab kulit saya kering. Tapi saya tak suka sebab, ni contoh saya jadi orang lain lah. Saya suka pakai ni sebab kulit saya kering. So saya nak dia punya essence dalam ni, dah ada SPF. Sebab saya malas lah nak fikir-fikir nak pakai banyak-banyak layer ni. Jadi saya pilih yang ini, cushion foundation dengan essence. Tapi saya tak nak finishing dia nampak berkilat. Saya nak finishing dia matte. Okay, inilah dia. Anda pakai ini. Ya, betul, glowy yang cantik. Thank you, Razan. Okay, dia ni dua ni dah menyelesaikan masalah yang kulit pertama, kulit dia kering dan perlukan dia malas nak banyak pakai layer kat muka. Ini dia. Tapi dia nak finishing matte, kena pakai yang ni lah. Sebab apa, yang Fresh Colour punya 2-way cake, ini compact powder ya. Betulkan dulu kita punya ni. Okay. Yang compact powder dan juga 2-way cake Fresh Colour ni, dua-dua. Okay. Dua-dua ni function dia memang untuk orang yang tak suka nampak muka berkilat ataupun mempunyai masalah kulit berminyak. Okey ke tu? Okey. Siapa yang ada masalah kulit berminyak, dia nak sebum control. Terima kasih Toti, Argan Wonder terbaik. Thank you. Itu peminat Argan Wonder pula. Jadi anda ni sebenarnya banyak pilihan. Kalau untuk produk saya, anda boleh pilih 2-way cake, saya ada 3 ke 4 pilihan. Okey. Yang ini khusus untuk 2-way cake dan compact powder ni formula sama. Okay, cuma kita cara penggunaannya lain. Yeay, ada yang dah sampai grade me up. Thank you untuk amalkan. Okay, cara penggunaan dia lain. Yang mana 2-way cake 2 cara. Boleh basahkan sponge, boleh tak basahkan sponge. Dan efek dia matte, dia juga adalah sebum control. Okay, sebum control ya. Fresh Colour ni sebum control. Ni sama juga sebum control, tapi yang ini hanya boleh pakai sponge kering saja. Tak boleh basahkan. Okay, faham? Itu je dia punya perbezaan. Tapi dari segi warna, dari segi kelebihan dia sama. Ya. Okay, betulkan balik. Alright. Ya ke, muka dah nampak runcing? Yalah, terima kasih. Okay, jadi siapa yang nak beli sekarang. Kulit saya kering, sekejap ya. Kulit saya kering tapi bila make up jadi berminyak.
Itu pun salah satu juga yang biasa berlaku. Kulit kering, kadang-kadang you kena tahu kulit you kering kat bahagian mana. Boleh. Nampak ke? Tak kan? Typing. Okay. Kena tahu bahagian mana kering. Ada orang dia punya T-zone berminyak. Dekat bahagian sini kering. So dia kata muka saya semua kering. Padahal dekat pipi dengan sini dia kering. T-zone yang berminyak. Okay. Ada juga yang macam saya kombinasi. Kulit kombinasi dan juga sensitif juga kulit saya. So combination skin ni dia macam hidung. Macam saya kata T-zone berminyak. Kat pipi saya agak kering. So mana satu yang kita rasa risau tu macam bila saya pakai makeup. Okay. Saya akan pastikan saya prep wajah saya dengan baik. Bila kita prep wajah kita, barulah makeup kita ni dia masuk dengan baik dan dia boleh kekal lama, dia lagi gebu, makeup boleh tahan lama. Sekarang ni banyaklah benda-benda yang orang boleh apply sebelum anda betul-betul makeup. Okay, ada yang untuk contohlah kan, untuk mengurangkan muka berminyak pun ada juga. Tapi kita kat sini tak adalah. Saya cerita ni macam-macam cara orang nak prep wajah sebelum dia make up kan. Okay, macam saya juga, cara yang paling senang yang saya rasa cara natural yang anda boleh prep wajah anda supaya wajah anda segar sebelum anda start make up adalah anda basuh muka dengan ais. Okay, dia akan kecilkan pori-pori anda lah. Dan wajah anda akan nampak segar. Makeup pun lama nampak terletak elok. Okay. Lemak tudung ni tak menjadi pula dah. Tiba-tiba bergerak-gerak. Betul kan? Okay, macam tak boleh kalau tudung ni tak on point. Tapi kalau dah malas nak lantak lah kan. Okay. Macam mana you all? Dah faham ke? Kalau pakai foundation je, foundation ni je okey ke? Okay, dia macam ni. Saya pun tak boleh lah nak kata tak boleh. Sebab ada orang dia memang jenis pakai, saya pernah jumpa ya. Pakai foundation je. Dia tak suka pakai bedak 2 atas dia. Dia tak suka letak compact powder. Tapi dia happy, tak kisah. Boleh je. Kan? Tapi macam saya dah biasa kalau saya letak cushion foundation ke, saya letak moisturizer, saya letak foundation saya ke, apa saja jenis yang saya ada dekat saya punya beg kuning ni, seterusnya saya mesti bedak 2 itu cara saya lah. Terima kasih Bu Razlan. Okay, jadi beli dekat saya punya live sekarang ya. Okay, all skincare. Okay, compact powder mana untuk kulit berminyak? Yang ini sayang. Compact powder yang ni. Okay, dia punya yang bestnya, kita punya compact powder untuk kulit berminyak. Kita ada berapa warna? 3 warna. Yang ini ada 2 warna pilihan. Light beige dan juga natural beige. Okay, anda boleh pilih warna apa yang sesuai dengan anda. Dan bestnya kita punya ni hygiene thing kita pentingkan lah. So, kita punya compact powder ada penutup. Ada penutup tapi ada orang dia tak suka. So macam alah kacau lah nanti nak cepat. Alah buka je lah, bukan susah apa tu. Ada orang patahkan. Masing-masing punya pilihan. Saya tak ni. Sebab apa kita buat macam ni? Supaya kita dapat asingkan sponge ni dengan bedaknya. Okay? Supaya taklah kotor nanti sponge kita. Sekejap kan pakai kat depan, sekejap kan pakai kat belakang. Sebab kadang kita meletak ni kan, kadang-kadang ikut mood, kadang ikut nak cepat kan. So that's why saya kata bagusnya kita ni hygienic. Betul. Kita jagalah juga. So maknanya sponge ni takkan bercampur lah dengan compact powder kita. Okay, faham? Alright. So senang nak bawa, letak dalam handbag kecil pun masih boleh letak sebab dia punya compact powder ni memang compact lah. 4 segi dia punya packaging dia. Tapi kalau 2 cake dia lebih panjang. Nampak? Dia
nak kata separuh, lebih daripada separuh sikit lah, tinggal sikit je. Okay. Cuikit kena panjang ni sebab apa? Kita memang dah terus siap-siap asingkan sponge dengan bedak kita. Okay. Alright. Supaya memang tak bercampur terus. Sebab yang ini ada orang pakai basah. Kalau basah, kita letak packaging yang macam tadi tu, sangatlah tidak sihat, tidak bagus. So ini juga dia ada lubang udara agar sponge yang basah tu tak kepam bau dia. Jangan ya. Muka cantik tapi bila pakai sponge lah kepam. Jangan. Potong markah. Ya. Kita dah lah cantik, kita bersih. Dan juga kulit kita pun elok lah. Itu yang kadang-kadang kita tak tahu, kita dah kepamkan dia, kita dah campurkan dia, tu kita letak kat muka, tu yang tumbuh biji-biji jerawat lah apa semua keluar. Ya, masuk-masuk ke pam. Jangan. Alright, potong markah. Yeah. So anda semua dah faham? Cepat beli sekarang sebab fresh color kita sekarang buka 20% off. Okay, 20% off. Susah nak dapat harga ni dekat tempat lain kecuali saya tengah live sekarang. Cepatlah, cepat. Okay, siapa dah beli tolong tulis kat bawah tu dan payment ataupun dah check out. Okay, tulis kat situ dan payment. Saya nak tengok siapa yang dah dan payment ni. Wah, cikgu ni nak explain, you all tak beli juga. You all tengok juga baju saya, suka baju saya. Janganlah. Okay. Okay, nombor 32 apa ya? Tak tahu nak beli nombor 1 ke nombor 2? Kenapa Body mist. Nah. Tak tahu nombor 1 ke nombor 2. Alamak, sekejap. Kejap. Saya tengok kan. Alright. Jom siapa nak order? Okay. Alright. Okay. COD kita tak buka lah sayang sebab COD tu telah mengecewakan kita. Sebab tu kita kembali kepada siapa nak beli terus dan purchase, kita hantar 2 hari waktu bekerja. Okay, dan sekarang ni katanya TikTok nak lagi cepat kan? You order hari ni, kalau awal order, kita boleh hantar dekat area Klang Valley lah. Betul tak, Linda? Secepatnya. Kalau anda order hari ni, mungkin pagi tadi dengan live post saya, anda mungkin boleh dapat nanti petang. Kan? Betul? Semua sekarang ni tengah diusahakan. Kalau tak pun esok anda boleh dapat terus. Okay. Okay, nak tengok lipstick yang ada minyak argan tu. Powerpuff Girl. Okay, lipstick ada minyak argan. Okay, sekejap. Sekarang ni yang ada dalam kita punya beg kuning adalah warna Plum Paradise. Betul tak? Plum Paradise dengan Lovely Pink sahaja. Yang satu lagi tu yang memang hot color tu, kita baru saja order, restock balik, cuma dia tak sampai kat kita lagi. Okay, belum sampai, sabar sikit boleh. Tapi 2 warna yang best ni, Plum Paradise dengan Lovely Pink, anda kena cuba. Sebab apa? Warna dia cantik. Bagi yang suka warna-warna pink, base pink, ini memang warna yang terbaik. Saya suka sangat. Nampak tak? Ini kita punya argan ni memang membantu. Saya nak cuba last screen ni boleh tak? Kita cuba je saya nak buat ni jap. Saya nak buat eksperimen jap dengan kamera. Kejap you all tengok Okay, bismillah. Kau jadi kau tidak. Jadi macam mana saya tak tahu. Okay, saya nak pergi ke nombor 1. Okay, jadi tak? Jadi okay, ini nampak ini fokus lah. Okay. Dia tak nak fokus kat mic, dekat lipstick, nak fokus kat muka saya. Okay, nampak? Ini adalah, supaya saya tak menunjuk nanti dekat kamera satu lagi kan susah. So, ini adalah minyak argan yang terdapat di dalam lipstick, argan lipstick kita.
So, anda jangan risau. Dia kelebihan argan ni memang hebat ya. Argan kita ni kita import daripada Morocco. Orang Morocco kalau anda tengok dia punya kulit, Masya Allah, cantik-cantik. Dah lah cantik. Dia orang pelbagai guna tau minyak argan ni. Tapi untuk saya letakkan minyak argan di dalam produk argan collection Simplicity, iaitu kita ada lipstick, kita juga ada bedak, foundation, kita juga ada eyeliner, okay. InsyaAllah siapa yang biasa amalkan minyak argan ni, dia akan tahu macam mana perubahan yang akan mereka rasakan. Memang saya sendiri pun memang amalkan minyak argan ni. Especially lipstick yang saya pakai ni, yang ada dalam kita punya beg kuning, 2 warna, iaitu Plum Paradise dan juga Lovely Pink. Memang 2 warna ni on stage memang nampak cantik dan meletup. Okay, ni dia 2 warna ni. Saya ada stok baru, patutlah cantik. Saya nak tunjuk ni dia. Nampak? Plum Paradise dan juga Lovely Pink. Plum Paradise ni dia lebih orangey ya ini. Orangey merah. Yang paling best, you all untung tahu kalau beli lipstick ni. Sebab apa? Ni saya tunjuk sebab apa. Setiap daripada lipstick argan kita memang ada extra lipstick di bahagian bawahnya. Sekejap saya buka ya. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Tu dia. Okay ni. Dia punya extra lipstick dekat bahagian bawah ni memang bukan sikit ya, banyak. Jadi kalau anda dah kehabisan lipstick, jangan panik sebab bawah dia anda boleh buka dan boleh pakai lagi. Bertuahnya. Macam tu. Okay, saya nak try pakai warna ni. Jadi jangan apa? Janganlah buntu fikiran nak fikir dah kembali kan kamera ni, betul tak? Okay. So jangan bukan lepaskan peluang. Janganlah anda nak pakai apa ya? Jangan anda fikir panjang sebab apa? 2 warna memang cantik. Saya boleh pakailah. Nak tunjukkan kepada anda warna dia. Okay, nak try. Bibir saya gelap sikit, sesuai ke? Memang sesuai lah, Powerpuff. Sebab apa dia memang merawat bibir anda. Mana yang kering sangat, mana yang ada masalah bibir merekah, bibir gelap, minyak argan lah yang paling bagus. Okay. Mari saya tunjukkan warna dia. Hai Rara. Waalaikumsalam. Okay, ini dia. Okay, ini lipsticknya. Mari saya pakai. Tunjukkan anda warna. Warna ni Lovely Pink. Lovely Pink ni cantik yo. Favorite warna saya. Kalau on semua masih baru. Okay. Okay, macam ni warna dia. Automatik bibir anda akan terus lembut. Anda pakai pun senang. Sebab apa dia licin. Dia sangat soft. Ramai yang beli ni wanita-wanita yang umur macam lebih kurang saya juga kan. Ada juga yang lebih daripada usia saya pun ada beli. Sebab dia dah tahu masa tu dia punya bibir pun dah start kering. Cara pemakaian pun anda boleh ikut anda sukalah. Ya, nak rasa nak lebih pekat lagi, tenyihlah lagi 2-3 layer kan. Saya suka sebab memang bibir saya rasa sangat lembut. Dia tidak melekat.
Dan satu lagi dia ada efek macam ada efek glossy kan. Dia ada macam berkilat-berkilat sikit. Bukan apa. Bukan sebab dia ada shimmer kat sini. Tak ada. Tapi sebab minyak argan tu. Minyak argan yang dalam ni. Sapu double pun makin lawa kan. Betul. Minyak argan yang dalam ni. Itu yang bagi efek kita punya bibir sihat dan berkilau. Kan dia nampak ada shining sikit, berkilat. So ini adalah warna favorite bagi wanita. Saya tahu ramai wanita yang suka warna-warna macam ni. Kebanyakannya suka juga warna. Okay, nampak tak? Saya bersihkan untuk tunjuk. Ini dia. Kita punya argan oil yang tengah-tengah warna putih tu. Itulah argan oil. Dan order. Betul, terima kasih. Basic tak kita ada perfume. Lipstick ni tidak ada bau-bauan. Dan bau dia macam biasa. Dia tidak ada macam bau chemical ke tak. Pakai kat bibir pun best. Ya, sangat selesa. So ini adalah warna Lovely Pink. Okay, cepat tekan beg kuning. Nama lipstick, saya baru beritahu Nur Hashimah. Puan Nur Hashimah, lipstick ni memang sesuai untuk wanita-wanita yang ada masalah bibir kering. Bibir gelap, ya, dan juga siapa yang lebih suka merawat bibir anda, pakai je. Saya banyak juga orang dah bagi review bila pakai argan lipstick ni, dia orang suka sangat. Ya, bibir dia rasa lembut. Dulu ada juga yang sensitif gila, bibir tak boleh pakai lipstick tau. Pasal dia memang alah. Maknanya macam bibir dia tak boleh benda-benda bahan-bahan yang tak bagus. So kita alhamdulillah memang ada argan oil. Apa lagi anda nak? Argan oil tau. Argan oil ni luar biasa. Hebat. Okay, ada feedback. Feedback. Okay. So anda dapatkan sekarang 2 warna ni je yang tinggal. Coral. Apa dia? Coral apa ya nama? Sweet Coral, kita dah baru saja order untuk restock. Mungkin ambil masa sikit nak sampai. Okay, tapi 2 warna ni pun memang cantik. Tahan berapa lama Tok T? Tahanlah selagi anda tak makan. Okay. Dia punya moist tu akan selamanya ada dekat bibir anda lah, selagi lipstick ni masih kekal, anda tak minum banyak-banyak ke apa, dia akan tetap rasa moist. Okay, tapi ini bukanlah transfer proof kan. Sasah lah saya dah beritahu tadi, ada minyak argan. So minyak argan ni akan buat bibir anda lembap. Okay, nak kata dia tahan lama selagi anda yalah tak sapu dia tak hilang lah. Itu je, simple. Color orange tak ada ke ini? Ini orangey sikit. Tapi yang pekat lah. Kalau betul-betul nak warna coral, memang dah sold out. Saya punya argan lipstick ni, sweet coral ni memang selalu kita order habis. Kita order habis. Sebab ramai orang suka warna sweet coral. Tapi pakailah plum. Baiklah sihat. Adik ikut, okay? Adik akan tukar kepada warna Plum Paradise pula nak tunjuk. Saya start dekat tahun 99 ke? Janganlah puji lebih sangat. Saya dah 46 tahun umur saya. Tapi nampak macam? Cuba tulis kat situ. Nampak macam umur berapa ya? Jujur. Wah, ini membeli jiwa betul kata 12 tahun. Itu beli jiwa saya ya, cakap 12 tahun. 17 tahun. Wow, sweet 70. 19 tahun. Itu 19 tahun yang lalu ya. Okay, jom. Now saya nak tunjuk warna ini pula ya, warna Plum Paradise. Okay, jom kita pakai. Warna Plum Paradise ya. SPM tahun 96 hadir. Hai. Kak Iti dah makan dah? Saya makan lambat tadi. Itulah lunch saya pada pukul berapa tadi?
Pukul 3 lebih. Itulah lunch. Ini muka, muka tak. Ini warna orange yang cantik ya. Plum Paradise. Senangnya nak apply sebab dia licin elok. Dan warna dia sekali apply je, terus keluar. Cuma tinggal lagi saya suka pekatkan lagi. Dan saya suka lukis bibir saya keluar sikit daripada dia punya line. Saya. Cantik kan warna ni? Cantik dok. Buat apa mu tak beli? Cantik lah, ya betul cantik. Bibir kering sangat sesuai. Tolong beli ya, siapa-siapa yang ada masalah bibir kering, bibir gelap. Tolong beli. Jangan nak nganga, lepas tu nak fikir. Bibir kering. Dia kena bertindak dengan segera. Sebab kita dah bagi anda kelebihannya, nampak tak? Kita nak try kamera ni pula. Suka tukar-tukar kamera, jangan terkejut. Saya rajin sikit. Ini dia. Nampak? Betul kan Linda? Ini ada lebih dekat lah. Tadi kamera depan tu macam jauh sikit. Ini saya kena lap lagi sikit lah kalau nampak lebih jelas dia punya putih tu. Ni dia. Yang putih tengah-tengah kita punya lipstick ni, itulah dia minyak argan. Okay, minyak argan. So, kita bukan biasa-biasa. Kita bukan saja cakap-cakap atau letak sikit-sikit tapi kita shout banyak-banyak. Tapi ini memang sasar tengah-tengah dia ni, minyak argan. Minyak argan yang tengah-tengah. Sampai habis anda pakai ada minyak argan. Dan kalau dah habis, saya cakap sekali lagi, ni kita ada extra lipstick. Extra lipstick ya, dekat hujung lipstick punya packaging ni. Buka ambil je. In case lah kan pakai tak sedap, dah habis. Buka je bawah. Drama kuat ya. Habis. Okay, alright. Okay, jom. You all ni, saya cakap pasal lipstick, you all cakap pasal timbang saya. Tunggu. Itu nanti kita cerita kemudian. Sekarang ni, sebab apa? Sebab saya tak nak anda terlepas peluang untuk dapat 20%. Tok T pakai lipstick color apa? Ini adalah color Plum Paradise. Daripada Argan Lipstick. Okay, Argan Lipstick warna Plum Paradise. Bibir nampak berkilau, sihat, moist. Okay. Bibir pun rasa lembut je terus bibir anda. Okay. Memang ini adalah dua warna yang tinggal dalam Argan Collection Lipstick. Terima kasih bagi saya gift. Thank you so much. Ramai tanya soalan ni, Tok T makan apa? Dah semakin kurs kan? Okay. Bohonglah kalau saya apa orang kata tak buat apa-apa ke apa. Mesti kita kena usaha. Sebab apa saja yang kita nak dalam hidup ni kena usaha. So salah satunya Grey Me Up. Mana Grey Me Up saya? Ini dia. Dia adalah meal replacement. Pengganti makanan. Okay, kalau anda nak ganti, nak mulakan. Dia sebenarnya, apa-apa kita nak buat, kita kena ada iltizam. Ya, iltizam yang kuat. Contoh, daripada Ramadan hari tu, kita kata kita nak, masa ni lah masa yang paling sesuai. Kita nak mengurangkan inci. Kan? Tapi kita tak start. Macam mana tu? So, saya ni sebenarnya banyak dibantu. Bantu. Okay, ini bukan saya cakap boleh buat anda terus jadi macam ni. Ni mesti kena ada usaha yang lain juga. So salah satu ini kumus rusmus. Kumus rusmus. Kenes tak pandai lah. Jadi ayat lain pula.
So kenalah amalkan pemakanan yang sihat. So bestnya kita keluarkan Grey Me Up ni sebab masa Ramadan hari tu bila saya start dengan Grey Me Up, dia banyak sangat bantu saya. Pertama, saya berpuasa, perut saya ada gastrik, saya ada macam reflux juga. Pertama dia bantu dulu saya punya masalah tu. Masalah gastrik saya reflux. So saya rasa kenyang lama. Bila kenyang lama tu, saya lagi senang lah untuk saya nak mencapai impian saya. Okay. Dia juga bagus sebab dia ada 18 biji rin yang kita gunakan untuk menjadikan Grey Me Up ni sebagai meal replacement yang baik. Okay, ada 18 biji rin yang akan buat anda kenyang lama juga. Okay, dia ada rasa coklat yang sedap, tidak manis, just nice, dan kita ada tambahan kalsium dan juga prebiotik inulin untuk jaga usus. Okay, siapa ada GERD, ada gastrik, anda boleh start dengan ni. Sebab saya percaya ramai antara kita ni kadang-kadang masa makan kita dah tak menentu. Macam saya jugalah. Saya kadang-kadang skip makan saya sampai saya lupa, sibuk sangat. Tu yang saya kena gastrik. Ya. Jadi bila saya dah ada Grey Me Up ni, dia boleh bantu saya kurangkan masalah gastrik saya tu. Okay, dalam pouch yang besar ni ada 10 sachet. Okay, satu sachet dia ada 25 gram isi padu. Okay, anda boleh ambil. Anda boleh ambil nak ganti makan breakfast atau nak ganti makan lunch ataupun anda ganti makan untuk dinner. 2 kali sehari boleh, 1 kali sehari pun boleh, ikut suka hati anda lah. Okay, ini Grey Me Up, rasa pun sedap. Dia ada beras perang, okay, ada kekacang, ada barley, apa lagi kita baca? Kacang kuda, kacang hitam, kacang pis, gandum hitam, beras merah, lentil, quinoa merah. Sebab tu dia bila rasa dia anda makan dia, lah siapa bagi saya tu bubble gum tu. Okay, bila rasa dia, kita coklat tu dah rasa, tapi dia ada rasa beras-beras perang. Dia ada macam terbakar-terbakar, macam ada orang cakap macam kopi pun bau ada, tapi sedap, boleh telan ya. Bancur dengan air suam. Kalau anda bancur dengan air yang terlalu panas, anda tak akan dapat rasa dia punya gandum tu, dia dah jadi hancur. Kan, sebab terlalu panas. So saya memang minum, saya bancur dengan air suam. Excuse me. Betul. Segala makanan yang ada nutrisi yang baik, anda jangan bancur dengan air panas atau air menggelegak. Nutrisi dia akan hilang. Begitu saja. Yang anda minum adalah rasa je yang enak. Okay, nutrisi. Betul. Ada orang beli 4 ke 9? Kalau nak sebulan memang kena beli 4 lah. Sebab apa? Dah satu pouch ni ada 10 je. Okay? Dapatkan sekarang. Cepat cuba. Dah cuba, anda baru tahu. Dan kena motivasi diri yang tinggi lah. Pregnant boleh tak Tok T? Boleh. Ini makanan kesihatan. Makanan yang sihat. Ganti makanan yang biasa anda makan lah. Tapi dia mengandungi gandum, biji rin. So okay, insyaAllah untuk pregnant okay. Memang akan hilangkan craving tak Tok T? InsyaAllah kalau anda dia dah makan dia tu, dia ganti replacement, dia rasa kenyang. Biasanya kalau orang dah kenyang, dia memang kalau nak makan yang lain, mungkin dia boleh makan tapi dia tak makan banyak dah lah. Itu yang kita jaga portion tu. Bila kata jaga portion, itu yang dia bantulah brain kita. Kalau kita dah kenyang, takkan kita nak makan lagi. Biasanya macam tu lah kan. Tapi tak tahulah kalau orang still boleh makan banyak-banyak. Okay, ada gula tak nok? Dia nokkan kita lah.
Ayo. Ini ada gula tak, Nok? Dia kata. Ini ada honey, Nok. Manis dia honey, manis coklat. Sekejap kita tengok. Apa? Kita ada stevia ya? Stevia, Nok. Stevia Kak Ngah. Kita pakai gula putih. Kita pakai stevia ya. Daripada tadi anda sebab dia makan lunch nak ganti makan dinner, jadilah 2 kali sehari. Okey, kalau rasa kalau rasa lunch ataupun lunch nak makan lah kan, sebab kadang-kadang kita ada pergi meeting. Sebab kadang-kadang kita ada pergi meeting. Makan, minum, replace ataupun ambil green mi. Saya pun memang dah tak makan malam dah. Saya pun memang dah sekarang ni sebab badan saya dah ditrain sejak setahun yang lalu. Jadi kalau malam saya memang dah tak makan dah. Kalau lapar sangat minum green mi aja. Okay, faham? Alright, jangan buang masa, jangan nak fikir-fikir lagi. Badan niat, badan keinginan nak kurmus, tapi tak ada tindakan. Macam mana tu? Tak jadilah plan kita. So kita kena bermula daripada sekarang. Okay, caranya cepat-cepat amalkan Green Me Up. Okay, faham? Okay, seterusnya apa lagi? Rahsia saya. Saya rasa saya tak berhasil lah dengan anda. Apa yang saya makan semua saya share. Pagi-pagi perempuan, ini dia. Saya tunjuk je kat belakang. Ini dia, ya Allah. Ini yang saya amalkan. Memang banyak bantu saya dari segi dalaman. Okay. Oh, berry full tu, dah sebut dah kan. Iaitu detox deh. Iaitu detox. Kalau saya rasa makan banyak sangat, baru saya ambil tu. Itu detox. Dia berbeza dengan apa yang saya makan sekarang. Yang ini bukan detox ya. Ini meal replacement. Nanti saya keluarkanlah detox pula kalau anda nak. Okay. Okay, ini View Essence. Okay, View Essence ni dah lama saya amalkan. Hampir 5 tahun. Memang dia punya result saya rasakan dan anda boleh tengok macam mana dia punya result pada diri saya. Okay. Okay, saya makan sebab apa tahu? Sebab saya memang setiap kali saya buat produk, peganglah ya produk tu nanti macam. Okay, setiap kali saya buat produk mesti saya nak apa yang terbaik untuk diri saya. Bukannya yang untuk saya jual saja-saja. Produk yang saya buat mesti ada efek yang baik untuk diri saya. Sebab saya exercise tak? Mestilah exercise. Andiana, saya pun nak konsert ni, jadi saya memang lebihkan lagi stamina saya. So, saya buat total body, okay. Saya buat angkat weight, saya juga buat untuk saya punya, orang panggil apa ya? Alah, lupa pula dah perkataan tu. Saya buat untuk saya punya stamina, untuk weight saya sebab umur macam saya 46, nak menuju ke 50, kita kena kuatkan tulang. So tulang saya dan juga saya perlu muscle, saya tak boleh dah lembik-lembik dah kan. Strength training, betul juga ni apa orang panggil cardio. You all cardio. Cardio pun perlu, betul. Cardio pun sangat perlu untuk saya punya pernafasan, untuk saya punya kekuatan, ketahanan saya dalam menyanyi selama 3 jam tu. Okay, strength training pun saya buatlah sekali. Okay, saya buat Muay Thai tu, ya Allah, bila saya start balik dengan training saya Muay Thai, semput tau. Semput sebab dah lama sangat saya berehat. Tapi Alhamdulillah yang ini dia boostkan saya punya mood pagi-pagi. Pagi-pagi perut saya pun dah sedap. Sebab apa? Kalau anda nak makan macam mana saya amalkan, bangun pagi, okay, pulanglah nak gosok gigi ke, tak gosok gigi ke, ambil lah ini. Okay, minum air segelas, lepas tu ambil View Essence ni. Okay,
Dan anda boleh mulakan hari anda macam exercise lah, pergilah pergilah hantar anak pergi sekolah ke apa. Nanti balik saya akan bukan balik, kalau dah habis exercise saya akan, saya kadang-kadang breakfast saya lambat sebab saya dah tak lapar sangat. Ini pun bagus juga tau sebab dia ada apa tau, dia boleh bantu saya rasa tak terlalu lapar sangat. Okay, ada strawberry, ada rosa pomegranate, ada purira merifica, ada ekstrak pegaga, aloe vera, L-citin dan juga ceramide dan juga vitamin C. Okay, ni memang best. Okay, kalau orang yang suka minum kopi, okay, dia tak ada masalah, cuma gap lah. Kalau rasa breakfast pagi tu memang nak minum kopi, anda pagi-pagi bangun celik mata terus letak tepi katil, zap dulu ni. Minum dulu, zap dulu View Essence ni. Lepas tu anda mestilah pergi toilet kan, cuci muka, mandi ke bla 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 bla. Pagi baru you all minum kopi kan, dah ready breakfast kan. Macam tu je. Kena ada waktu, gaps dia sikit. Kemudian barulah kalau rasa tak nak lunch, minumlah Grain Me Up. Okay, Grain Me Up. Okay, beg mana Linda? US promote buat apa dah habis, minta maaf. Suka tau cakap kat saya lah awal-awal sudah habis, minta maaf. Okay, kita pun tengah tunggulah, kita akan top up secepat mungkin. Betul, saya sebenarnya saya nak ke 60 ke 58 tu the best. Macam zaman saya sebelum saya kahwin dengan Datuk K, badan saya dah naik sikit. Kalau masa betul-betul anak dara, lepeh, selepeh-lepehnya. 50 berapa 50. Kecil. Pinggang saya 24 tau. Sekarang 28. 4 inci lagi untuk pergi kecilkan dia. Tapi wajahnya kelihatan muda ya. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak-banyak. Wajah ni memanglah dalaman dan luaran sama penting. Saya tak pernah utamakan dalaman je, luaran tak jaga, tak. Dua-dua penting, okay? Saya jaga luaran dengan skincare yang konsisten, yang jaga kita punya, sebab 46 dah nampak dah ya, garis-garis halus. Saya senyum ada garis depan mata tu memang dah tak boleh buat apa. Tapi itu adalah proses semula jadi. Cuma kita boleh melambatkan dia sikit dengan cara kita jagalah betul-betul. Pakai produk yang betul. Lepas tu malam-malam pakailah, tak apalah 5 layer pun 5 layer lah. Saya lebih suka macam tu. Saya rajin baju misteri ya. You memang nampak pening kan? Apa ni? Pakai 2 baju. Memang misteri sikit baju saya hari ni. Okay. Enjoy process. Betul. Orang kata gracefully. Age gracefully. Betul tak? Siapa pandai English, ajar saya. Janganlah tengok baju saya. Tengok ni barang saya nak jual. Okay? So, skincare sangat penting. Betul. Lepas tu kita kena apa pula. So, saya nak anda semua cepat-cepat beli sekarang. Jangan dengar saya bebel je. Jangan dengar saya cakap apa-apa. Sambil-sambil saya cakap tu, anda kena tekan beg kuning. Sebab apa? Kita tengah bagi banyak voucher juga. Okay. Dan kita bagi juga percent off. Fresh colour. Okay, kalau anda hari ni ada plan nak tambah atau nak top up lipstick daripada fresh colour, silakan. Sebab kita tengah bagi 20% off, okay? Tok T, perfume oud best sangat-sangat. Saya dah pakai betul. Saya pun nak juga lepas bau. Serious best. Ratna Pakaja. Ratna, terima kasih sebab pilih produk saya, Ratna. Okay, Ratna. Mertua pun suka juga. Apa kata?
hadiahkanlah dekat mertua. Beli satu set lagi. Yang mana satu ni Ratna beli? Ratna beli Oud Blossom ke Heavenly Oud? Bapak Cayang minat saya ke? Terima kasih. Dari sejak daripada lagu Bisikan Asmara. Lama tu. Thank you. Okay, kalau nak perfume oud yang apa tadi Ratna beritahu bau dia wangi, kita ada 3 pilihan oud. Okay, kita ada Heavenly Oud, warna merah dan juga warna biru, dan juga Oud Blossom, sempena birthday saya hari tu, January. So kita ada bauan yang sangat best. Okay, bauan yang sangat-sangat istimewa. Okay, kita nak raya haji kan? Macam biasalah. Kalau raya-raya ni kita memang ada mood Timur Tengah sikit. Apalagi kita pun pakailah bauan oud. Okay, bauan oud saya ni memang biru ya. Memang kita buatkan dia sedap bau dia. Tidak terlalu kuat. Dia tidak ada bau tengik. Tidak ada bau ketik. Tak ada. Okay, ini semua memang bau-bau yang sedap dibau. Okay, bila lalu tu orang macam, wow, dia ni daripada mana? Daripada Dubai ke? Daripada mana? Okay, memang wangi. Ya, tak sakitkan hidung juga. Okay, macam biasa, yang ini special packaging tau. Special packaging, saya dah sertakan siap-siap perfume ni dan juga hand and body lotion. Hari tu saya cari hand body lotion, saya entah ke mana-mana. Rupanya ada orang bawa. Bukan orang lah, ada spesies tu bawa catwalk. Chicken banana. Spesies tu ambil saya punya lotion tu. Saya cari-cari, dia bawa dekat catwalk. Yang mana ya? Yang mana? Sekejap saya tunjuk ya, yang ini. Tengok tak? Ya. Jadi you all semua ni bila saya post yang macam di luar kotak pemikiran, you all ingat Afwa main. You all suruh Afwa tutupkan data saya. Habis tu macam mana? Kan? Random. Sekali-sekali kita kena random, dek. Ya, kalau kita buat post-post yang jual-jual barang, dek, orang skip je. Bila dia tengok kita macam di luar kawalan ke, kan? Macam Tok T dah kenapa post macam ni? Banyak pula yang menonton ya, macam million-million. So, kita nak cuba apa orang kata, nak cuba seimbangkan lah, kan? Lepas laku gitu. Okay, berapa lama minum grain me up tu untuk dapat efek? Kena konsisten lah. Okay, InsyaAllah ada daripada kita punya customer, dia dah ambil sebulan, dia boleh nampak dia dah kurang 2 kilo. 2 kilo, ada kurang sekilo. Sebab memang satu cabaran lah kalau kita nak startkan makanan-makanan yang sihat ni. Sebab apa? Kita punya mental tu kena kuat lah. Kadang-kadang, nampak makanan yang lebih sedap tu kita rasa macam esok lah, tak apalah. So kalau kita dah niat memang nak mulakan sesuatu tu, kena tahan lah. Okay, saya turun 2 kilo. Betul. Rozan, betul ke Rozan? 2 kilo dia cakap. And Afzal lagi lah 15 kilo ya. Anda mintalah gambar kepada, mintalah DM dia orang nak tengok gambar terkini. Tak baik tau NFZ. Janganlah bohong sangat, jujur sangat tu. Alah. Okay. Tapi ada yang sebelum ni yang memang mengamalkan semasa Ramadan kan, kita dah start jual ni. Dia kata dia happy sangat. Pertama, gastrik dia pun dah tak ada. Gastrik dia dah berkurangan. Dia boleh tahan lapar dia. Dia boleh kenyang lama. Itu yang saya nak sebenarnya.
kita bukanlah nak aim kepada rusmus saja. Kita lebih kepada usus kita yang sehat. Okey, saya nak tekan kat sini. Grain me out khusus untuk memberi usus anda lebih baik, lebih sehat. Ya, sebab usus ni adalah antara enjin utama yang menentukan kita ni sihat tak sihat. Kalau usus kita kotor, usus kita tak sihat lah boleh katakan, dia boleh efek yang banyak tidak baik untuk badan kita. Okey, dan penyakit-penyakit lain pun boleh kita dapat bila usus kita tak bagus. Okey, faham? Betul tak saya cakap? Betul tak? Okey, tak manis sangat ya Encik apa tadi? Syazan, Encik Sazan, kita punya grain me up ni tidak manis, just nice saja. Rasa coklat. Okey, sebab saya dah kata awal-awal tolong jangan buat terlalu manis. Saya tak suka sangat manis-manis sebab yang membelinya semua dah manis belaka. Ayat manis. Okey? Dah sampai grain me up. Okey, jangan lupa guna. Okey, jangan lupa untuk jangan lupa untuk amalkan. Okey? Alright, yang pakai-pakai ni semua yang depan mata saya ni. Perfume. Okey, mana yang belum ataupun belum try kita punya Oud Blossom, anda kena try sebab bau dia luar biasa. Okey, kalau sebelum ni kita punya bahan yang untuk Oud sebelum ni, Oud pula lah. Betul lah. Oud, Heavenly Oud, cuma kita pakai dalam tiga bahan saja. Ya, tapi kalau Oud Blossom banyak ingredient dia. Sebab tu bau dia luar biasa, tak macam bau yang ada dekat pasaran. Shock sangat, bau dia best. Anda ada bau tersendiri, bau Siti Nurhaliza. Okay? Ya, Oud, bukan odd. Bukan Oud. Okay, Oud. Okay. Pregnant boleh ke ambil grain me up? Tadi saya dah beritahu, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Sebab dia bukan detox ya. Dia bukan makanan ataupun minuman detox. Dia adalah makanan bijirin yang sihat. Okay, memang sebab orang pregnant, tahu tak, kita selalu kena test. Saya 2 kali pregnant, 2 kali kena test diabetik, kena minum air gula. Sebab apa? Walaupun saya tahu saya tak ada gula yang tinggi masa pregnant, tapi untuk usia saya yang dah 40-an masa tu mengandung, saya tak ada diabetik. Tak. Okay. Masa umur lewat, biasanya hospital mesti akan test juga. Sebab takutlah kan masa mengandung, kebanyakan orang dia kena diabetik. Tapi bila dia bersalin, tak ada diabetik pula. Sebab masa mengandung tu memang banyak benda kena jaga. Okay. Me tu, tapi lepas beranak, okay, tak ada diabetik. Saya masa beranak dengan tak beranak, saya memang tak ada diabetik. Cuma saya nak share tadi, kalau orang ada, orang pregnant, boleh ambil, tak ada masalah, insyaAllah. Kenapa lain muka saya? Sama je. Apa yang lain ya? Ini kita pakai kamera HD lagi. Lampu yang menarik. Okay, lighting clear, terbaik. Kalau pregnant, kalau boleh jangan, yang mana satu? Kalau pregnant. Alhamdulillah. Oh yelah, pukul berapa dah? Pukul 5.45. Okey, sekejap lagi saya. Datuk K dah balik ke? Tak tahulah, dah orang lain menjaga. Ada lagi kereta dia kat bawah. Tanya Mimi. Okey, alright. Nanti kejap lagi kita nak habis dah ya. Dah berapa lama dah? 1 jam ada? Okey, dah 1 jam. Okey. Okey, saya nak ucapkan selamat hari jururawat. Yang sini ada tulis kat sini 3 jam dah. Okey, jururawat. Okey, selamat hari jururawat. Okey, jururawat semua. Okey, apa kata kalau pergi bekerja, kan? Saya hari ni pun macam jururawat lah sikit.
tudung putih, baju depan ni putih, di belakang ni tak apalah, so nampak depan dia kan. So nampak jurawat dah sikit kan. Okay, jangan lupa tau jurawat semua nak pergi kerja, pakailah lipstick Simplicity. Baru nampak manis sangat. Okay, pakai bedak daripada Simplicity juga. Okay. Tak jogging petang. Saya jarang jogging petang-petang. Ya? Petang-petang ni biasa dah kerja, dah penat dah, kita balik rumah, anak terkam dulu. Okay, anak kita terkam kita dulu. Ya. Saya masih lagi pinggang 28, tengah berusaha keras untuk dapat lagi 4 turun. Okay, cantik lah warna ni. Tadi kuat sangat ya. Rozan cakap suami saya dah turun 13 kilo tapi suami saya lah, bukan saya. Okay, tahniah kepada encik suami, kepada isterinya, jangan putus asa. Anda masih ada peluang lagi untuk mencuba. Okay. Alright. So, okay ya, saya rasa untuk live kita ni, oud, wangi oud ada 3 warna sebenarnya untuk anda pilih. Okay, warna biru, warna maroon dan juga yang ini, pink. Berserta 2 sekali kita letak. Ada lotion, hand and body lotion dan juga ada perfume yang luar biasa cantik. Bukan luar biasa wangi dia. Apa, kepala fikir cakap lain, mulut lain. Okay. Saya pun ucapkan terima kasih. DK pesan Siti jangan turun banyak. Betul, Datuk K hari tu. Saya bila hujung-hujung Ramadan kan, dia makin turun saya punya ni kan. So dia kata, tak payah kecil sangat lah. Tak payahlah kurus sangat ni. Dia kata, tak payah. Suami saya tak bagi saya kecil sangat. Tak apalah. Saya kata sikit je lagi lah. Sikit lagi tak capai lagi 60 ni. Geram saya. Hidung Tok T kecil je. Alhamdulillah. Inilah ciptaan Allah. Inilah hidung yang saya warisi daripada arwah ayah saya. Okay. Okay. Okay lah. Terima kasih kepada semua yang telah membeli. Kalau anda beli masa saya live ni, anda memang bijak bistari. Untung sangat sebab anda dapat banyak. Dah lah dapat voucher all fresh color 20% off. Anda juga dapat juga untuk all skincare sebanyak 15% off. Dapat voucher lagi, beli RM80 dapat RM8 voucher. Cashback pun dapat lagi RM3 off. Apa lagi yang anda tunggu? Belilah sekarang. Saya masih bebel ni, tekan cepat beli apa yang nak beli. Dan juga apa lagi nak cakap? Okay. Anda beli segeralah sebab kalau anda beli hari ni, 2 hari waktu bekerja nanti, bukan waktu bekerja, 2 hari bekerja mungkin insyaAllah sampai dekat anda. Okay. Bukan ciptaan doktor. Taklah, inilah hidung yang masa anda kenal saya tu, bintang HMI sampai sekarang macam ni lah gayanya. Okay, kalau nak mancung, jangan lupa shading dengan shading blusher saya. Itu je teknik yang kita amalkan. Alright. Okay, dah sudahlah kita jual produk. Sebab apa? Office pun nak tutup. Staff nak ni kan, staff saya pun nak balik. Takkan saya nak bebel je kan. So insyaAllah kalau saya rajin, saya ada buat live kat rumah, jangan lupa masuk tahu. Okay, sambil-sambil tu saya nak tanya juga, dah beli ke tidak tiket konsert? Kalau tak beli lagi rugilah sebab saya akan buat konsep yang belum pernah saya buat lagi sebelum ni. So dia lain sikit. Sebab saya pun cakap juga dengan Kak Rosie, saya fikir-fikir apa lagi, kadang banyak konsep dah buat, kita cari idea macam mana lagi. So terfikirlah saya tak pernah buat lagi konsep yang saya nak buat di Genting ni. Saya kata Kak Z, Siti nak mood dia macam ni, nak on stage pun dia akan jadi macam mana yang saya nak tu. Apa dia? Nanti pelan-pelan lah saya bagi hint ya. Anda kena datanglah tengok. Okay?
Taman-taman ke? Taman-taman dah sudah. Tak ada taman-tamannya. Okey, atas apa? Sky pun kita dah buat dah. Jadi ni lain, dia eksklusif sikit nampak dia. Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berenang ke? Berenang Taylor Swift lah berenang. Kita tak berenang. Tak cukup luas tempat tu ya. Okay. Oh, thank you Arizona. Terima kasih Chom. Terima kasih Chom. Kita beli untuk 2 malam betul-betul. Terima kasih. So, siapa yang dah the next wave. Thank you. Okay, anda boleh pilih lah kalau nak kat Malaysia ni dekat Genting lah the next week. Violet sky kan. Okay, pakai baju warna apa? Warna violet. Sasah kita tulis itu violet. Baju warna-warna purple violet. Itu dia. Dia nak pakai warna apa pun boleh ya. Tapi sebab saya percaya, macam saya kata dululah, peminat saya ni kadang apa yang dia rasa tu tak sama dengan apa yang kita rasa. Mungkin warna pink masam tu dia rasa violet. Dia pakai je lah. It's okay. Kalau yang kat Singapore, saya tak ada tema baju. Anda pakai je lah baju yang nampak anda glamour. Okay, yang anda suka, yang anda selesa. Okay, malam tu. Okay, di Singapura pun insya-Allah saya akan menghiburkan anda. Okay, jangan lepaskan peluang, cepat-cepat dapatkan tiket. Okay, saya percaya peminat saya memang suka bila dah last minute baru mencari-cari kadang-kadang kan. So, untuk elakkan anda tak dapat seat yang anda suka, baik anda beli awal. So, anda boleh dapat seat yang anda nak tengok saya lebih dekat ke macam mana kan. So, tak tahu lagi Charms. Okay. Alright, saya rasa sampai sini saja live saya untuk hari ini. InsyaAllah esok ke lusa ke kalau saya ke office ada waktu saya akan live lagi. Kalau tak saya live dari rumah sahaja ditemani oleh Afwa Afia. Okey, mana yang dah beli produk saya terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa amalkan dan pakai. Ya, bila dah beli tu anda tolonglah buat review ya atau feedback. Okey, feedback dekat kita punya ni ya. Jangan lupa bagi 5 bintang. Yeay. Okey. Terima kasih banyak semua yang menonton. Terima kasih Umi. Okey, ada lagu sebut. Alright, Dina jangan lupa bawa banner besar-besar nanti tau. Tapi sebelum tu tunggulah, sempat lagi dalam sebulan lebih untuk you all buat banner. Supaya saya nampak nanti saya boleh baca daripada atas pentas tu. Okay. Terima kasih semua. Jaga diri baik-baik. I love you so much. Okay. Jaga diri, jaga kesihatan. Okay. Ya, saya faham nak kan. Sama. Ya, saya faham nak kan. Sama. Ya, saya faham nak kan. Sama. Okay, menarik. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih kerana membeli. Okay, jumpa lagi. Bye. Boleh buat banner. Betul. Sempat lagi.